Tak perlu hantar santet, buang duit je. Zaman sekarang, kita balas dendam cara matang, bukan cara mistik. Kalau kau datang ke Thailand, ada satu cara yang legal, selamat dan buat hati puas. Di sana, ada tempat yang buat patung tanah liat custom. Custom ni bukan biasa-biasa. Kau boleh minta muka bekas bos yang suka suruh OT tapi gaji senyap. Atau bekas awek yang tiba-tiba kata, awak terlalu baik. Atau sesiapa sahaja yang buat darah kau naik tanpa minta maaf. Patung tu siap ada rangka padu. Bukan rangka drama, tapi rangka betul. Tahan penumbuk, tahan sepak, tahan emosi yang kau simpan sejak tahun lepas. Masuk je, ambil position. Nak tumbuk, tumbuk je. Nak sepak, sepak je puas-puas. Nak jerit nama dia sekali pun boleh. Tak ada polis datang. Yang keluar cuma peluh, bukan air mata. Stres keluar, marah hilang, balik badan ringan, hati pun lapang. Tak kena gari, tak masuk lokap, tak viral kat WhatsApp family group. Inilah balas dendam versi moden. Sah, sihat dan tak rusakkan masa depan.